Rupa-rupanya ramai lagi di luar sana yang keliru antara vision dan mission. Kenapa saya cakap macam ni? Saya perhatikan banyak dan kerap berlaku kesilapan di mana mission statement digunakan untuk jelaskan vision. Sedangkan vision dan mission ni adalah dua perkara berbeza, fungsi mereka pun berbeza. Tak boleh nak dicampur adukkan. Vision ialah suatu destinasi, gambaran apa yang nak dicapai. Manakala mission ialah sesuatu yang kita lakukan hari ini, aktiviti kita hari ini untuk capai vision yang disebutkan tadi. Jadi, komunikasi kena jelas. Komunikasi yang kurang jelas macam yang tadi tu boleh mengakibatkan orang lain pun jadi keliru. Internal ke, employee kita ke, ataupun investor dekat luar sana pun jadi confused, tak tahu hala tuju syarikat yang sebenar. Jadi, kalau korang yang menonton ni bertanggungjawab tulis vision dan mission statement untuk syarikat korang, mungkin now is a good time for you to semak balik. Kalau dah lama tak buat, semak balik company profile, nak make sure bahawa vision dan mission statement korang adalah tepat, ringkas, jelas dan menggambarkan hala tuju syarikat.